jalan kat jalan tangga. Tangga apa? Bismillahirrahmanirrahim. Seram. Kawasan Padahan Ceruk Tok Kun. Laluan kita pada pagi ini berbeza sungguh dengan semalam. Betul pengaliannya. Betul. Ya. Ya. Air sebelah or tangga? Air setangga.
nampak terang. Ha. Daripada ni nampak tak? Ada train kat situ. Ha. Betul ni. Yang ni semak-semak. So tak ramai orang lalu. Silakan naik. Sini kan? Nak naik bukit. Ya. Ni naik. Gelap. Ini yang ke kanan. Acuh. I pun rasa dia lagi hebat juga daripada apa? Bukit Gasing. Bukit Gasing tu baru. Oh, pondok tu kot. Pondok tu lepas lagi. Wanita. Tak. Itu haiwan peliharaan. Kam. Ada tepi sini. Tapi dia tak buat apa-apa lah. Dia pun tengok mana dia. Okay. Apa nama ni? Wanita. Dia tak buat apa-apa. Okey je dia okey. Ada sebelah mata. One side got no eye, the dog. Happy the dog. Sebelah satu mata tak ada. Jangan risau. Datang bapak. Oh, ini gaya apa? Ini kan? Ha. I rasa pondok tu lah. Watch bay. Ha. Singgah kejap. Tengok, betul tak? Dan you nampak awan di situ. Tapi kalau Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Cantiknya. baru juga berdiri sini. Cantiknya. Berdiri situ saya ambil gambar. Alhamdulillah sampai sebahagian dari Penang.
nanti order juga. Membantu. Memang membantu. Kejap lagi I macam kena simpan handphone. Nanti dia rampas tak? Kurus lagi dah. Baru saya. Rasa tak semestinya kurus, tapi kena fit. Kena. Saya terfit lah. Walaupun kita Tapi okey lah, besar. saya dah badan dah air dah banyak keluar daripada badan. Nanti rasa okey lah sebab terlalu banyak ni pun tak baik. Badan serap banyak air pun tak bagus. Sekarang dah banyak berpeluh, badan akan rasa light sikit. Betul. Yes. So, thank you for that lah. Kita dah naik almost 3,000 meter tadi. Ya, 3 kilometer. Mendaki. Lepas tu saya pun fikir, okay, 17, 18. Besarnya. Tengok botol air kita. Tu dia. Lebih panjang sikit daripada 15 cm. Gula tu. Wah, kaki dia. I rasa kan kalau kita nak lari kat sini, macam lari ikut suka hati, ikut bertempiaran. Sebab turun bukit. Macam mana nak kontrol? Wow, nampak tak? Kita berada di atas awan. Kenapa agak gelap? First time datang. First time. Oh, dah kenapa I panggil dia uncle lah? I nampak dia muda. Ada orang lari. Kalau kita lari macam tu, I rasa I tak boleh stop tau. Sebab kita turun bukit, kita akan bertempiaran. Ambil gambar. Video. Sekejap. Ambil yang titisan air ni, jangan ambil botol air ni. Oh, I ni akan nak ambil gambar you. Ada. Ambil gambar kita, ambil sini picture. Alright. Sekejap ya, nanti mesti dia crop. Okay dah. Okay. Tu dia. Because when the sun shine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end. Now that it's raining more than Saya dah buat sanggul dah. Betul. Mestilah. Sedang ambil video ke? Mi sanggul boleh ke? I mai pernah masak mi sanggul. Pernah Makan masak? tahulah. Mi sanggul tahu buat. Tak tahu. Mi sanggul tu adakah dia mi putih? Bukan yang mi kuning yang bulat-bulat tu, yang roll-roll tu. Warna kuning. Adik dia keras kan? Kita Misua ke? Misua. misua ke? Oh, dia orang panggil misua. I pernah makan. I boleh makan tu maksud I berpantang. Lepas bersalin. Sebab dia orang kata boleh makan? Oh, ya. Kami panggil mi sanggul je benda tu. Orang Kedah panggil mi sanggul.
Alhamdulillah. Dah sampai. La 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 la. Kita boleh action dengan orang baru nak naik kereta. Berapa jam? Kita tadi 7.30 ya? 7.30, 8.30, 9 suku. Sejam Tak sampai 40 7.30, minit. lebih awal lagi. Lebih awal? Okey, 7 suku, 8 suku, 9 suku. Okey, 2 jam. Lebih kurang 2 jam. Alright. Sebab kita halfway je. Almost like, bukan halfway lah. 2 jam termasuk stop. Ni nama dia Bukit Mertajam. Bukit Mertajam Forest Park. Forest Park. Okay. Know that we still have each other. You can stand under my